Ramai tengah risau pasal isu subsidi RON 95. Confirm dah akan dibuat dalam masa beberapa bulan ke depan ni. Habis tu, minyak ni confirm naik lah kan? Siapa yang kena bayar lebih nanti? Dengar ni, Datuk Seri Anwar sendiri dah bagi jaminan harga RON 95 untuk majoriti rakyat takkan naik. Beliau pun tak setuju langsung dengan cadangan naik harga tu. Tapi dalam masa yang sama, ada fakta yang kita semua kena tahu. 40% subsidi minyak sekarang dinikmati oleh golongan kaya gila dan warga asing. Itu lebih kurang dalam 8 bilion setahun yang sepatutnya duit tu boleh bantu rakyat kita. Banyak tu. Jadi, apa yang kerajaan nak buat? Menteri Keuangan 2, Amir Hamzah Azizan kata, kerajaan akan guna MyKad sama macam bantuan SARA sebelum ni. Simple dan berkesan. Kelayakan akan ditingkatkan lagi supaya ramai akan kekal dapat harga subsidi. Maknanya, kalau kita rakyat biasa, tak kisahlah B40 ke M40 ke, tetap boleh isi RON 95 dengan harga subsidi. Tak kena bayar lebih pun. Kalau dilaksana pertengahan kedua tahun ni, maknanya antara bulan Julai hingga Disember. Cuma sekarang tengah perinci kelayakan. Yang ni kerajaan perlu betul-betul jelaskan siapa kategori maha kaya tu, bagaimana penggelasan dibuat dan apa kriterianya. Ini yang rakyat kena tahu. Siapa yang mungkin tak dapat subsidi? Golongan maha kaya dan juga warga asing. Sebab subsidi tu memang bukan untuk diorang pun. Datuk Seri Anwar pun dah cakap dengan jelas 90% rakyat Malaysia tak akan terkesan langsung. Yang selebih tu ialah kalau pakai Rolls Royce mungkin tak perlulah subsidi kan. Yang bestnya duit jimat dari subsidi ni nanti akan digunakan untuk benda penting seperti sekolah, hospital dan juga pengangkutan awam. Semua ni untuk rakyat juga. So jangan panik. Subsidi RON 95 masih ada. Cuma disusun balik bagi lebih adil dan tak bocor. Dapat sesuatu? Jangan lupa share video ini supaya lebih ramai tahu rasionalisasi RON 95 ni.